Ya. Okey. Emas ni kalau kita lihat dekat depan ini memang ada macam-macam jenis. Jadi apakah antara desain-desain terkini? Saya yakin sebab lepas ni nak raya lagi. Ya, seminggu, betul. 2 minggu lebih sikit kan? Ya, betul. Apa antara desain-desain yang dibawakan oleh Emas Seri Semantan ni? Okey, Syu. Sebelum tu, Seri Semantan ini sebenarnya satu kedai yang dikenali dengan nama Syurga Emas Pre-Love. Ya. Dan Syurga Emas Pre-Love ni dia bukan sekadar satu slogan pemasaran, tetapi ianya adalah merupakan satu pengalaman sebenar pelanggan apabila berada di dalam kedai emas Seri Semantan. Bayangkan, Syu, mereka datang dengan bajet yang terhad, yang cukup sederhana, tapi apabila keluar daripada kedai mampu memiliki emas tulen di badan mereka. Kerana di Seri Semantan gramnya kekal, nilai dan mutunya terjamin, ketulinannya terjamin, tapi mampu dibeli dengan harga yang cukup berpatutan, dengan koleksi barangan yang cukup banyak di dalam kedai. Kerana emas seolah-olah diberi peluang kedua, tetapi anda sebagai pelanggan diberi peluang pertama untuk memiliki emas tersebut. Inilah yang kami maksudkan dengan Seri Semantan Syurga Emas Pre-Love. Okey, jadi macam mana cara-caranya tu? Kalau Pre-Love tu selalunya maksudnya emas tu dijual. Ya. Jadi bagaimana metod yang diguna pakai untuk emas Seri Semantan ini? Okey, dia sebenarnya kalau kita masuk ke dalam kedai emas Seri Semantan, kita boleh melihat pelbagai ragam manusia di dalam kedai tersebut. Ya, ada yang datang kerana nak memilih desain-desain terkini yang ditawarkan oleh kedai emas Seri Semantan, yang hanya datang untuk melihat desain di dalam cermin, tapi keluar dengan emas tulen di tangan mereka untuk memiliki emas tersebut. Dan ada dari satu sudut yang lain, mereka ini datang untuk beli gold bar untuk simpanan jangka panjang. Dan dalam masa sama ada satu sudut yang lain, mereka yang datang untuk bawa emas lama, dilebur dan dicairkan bagi ditukar kepada desain yang lain. Dan ada yang datang untuk trade in emas mereka. Ya, daripada emas lama kepada emas yang baru. Dan situasi ini dapat kita lihat berlaku di dalam kedai emas Seri Semantan. Kerana mereka datang bukan sekadar untuk membeli, tapi mereka datang ini untuk menstrategikan, memfungsikan emas mereka. Strategi untuk membeli, strategi untuk memakai, strategi untuk menyimpan, dan strategi untuk menjana pendapatan bersama dengan kedai emas Seri Semantan. Di sini uniknya kedai emas Seri Semantan. Apa antara kelebihan emas-emas yang ditawarkan di kedai emas Seri Semantan ini? Alhamdulillah, Syu, hari ini sambutan yang kami terima di kedai emas Seri Semantan ini sangat di luar jangka. Setiap hari kami terpaksa mengadakan stok di antara 15 ke 20 kilo emas di setiap cawangan kami di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Kerana apa yang ada di dalam kedai emas Seri Semantan ini satu barangan pre-love yang berkualiti, yang bermutu tinggi, dengan harga yang mesra pelanggan, dengan harga yang sangat berpatutan, tetapi koleksinya sangat banyak dan sangat menarik. Okey. Ya, itu yang menyebabkan mengapa kami dianggap sebagai syurga emas pre-love. Okey. Saya tengok desain-desain pun mungkin ada wanita Semantan sekarang macam terliur tengok kan. Dia bukan lapar makan, ada lapar emas. Okey, apa yang diangkat ni? Okey. Ini desain yang terkini ke? Ini ada pre-love. warna. Ini pre-love. Tapi desainnya adalah desain yang terkini. Tengok sikit tu kamera sana, Cik Zuraidi. Okey, kalau kita tengok pre-love ni, dia ada macam warna chrome sikit, ada warna rose gold sikit. Ya. Harga dia macam mana kalau cerita pre-love ni? Adakah harga pre-love juga, Cik Zuraidi? Ya, harga pastinya harga pre-love yang pasti bersama dengan Seri Semantan. Kita boleh menawarkan harga yang jauh lebih berpatutan dengan koleksi desain yang sangat menarik, yang sangat banyak. Kerana
apa yang ada di Seri Sematan ini adalah merupakan produk-produk yang mempunyai pattern yang terkini, design yang terkini. Selalunya bila emas-emas pre-love ni maksudnya yang dah diguna, dipakai lah kan. Ada emas ni untuk macam daily basis kan, buat bazaar kan. Jadi emas ni bila lama dia akan kurang sikit lah dia punya kecantikan itu, kekilauan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Masters Sematan sendiri? Sebab itu kita mendidik, sebab itu kita mendidik masyarakat supaya melihat emas ini dari sudut emas sesuatu yang berbentuk pelindung nilai. Kerana emas ini ada nilai intrinsiknya, yang mana walaupun dilebur, walaupun dalam keadaan rosak, walau dalam keadaan apapun, emas itu emas. Ia tetap bernilai. Dan kami mengambil pendekatan bagaimana untuk kami menawarkan pre-love ini dengan emas, dengan pattern terkini, dengan desain terkini, tapi dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, dengan kualiti yang terbaik. Itu yang ada di dalam kedai emas Seri Semantan. Okey. Tapi saya tengok tadi emas Seri Semantan ada banyak outlet tu kan? Sangat setiap banyak. Outlet akan lain-lain lah design pre-love dia. Ya, betul. Okey, sure. Hari ini Alhamdulillah, walaupun kita bermula dengan langkah yang kecil, sesuatu jenama yang besar ini selalunya bermula dengan langkah yang berani. Kedai pertama kami bukanlah kedai yang besar, hanya di bandar yang kecil. Dan bukan di mall yang mewah, iaitu di Temerloh Pahang. Dan dengan sambutan yang memberangsangkan, kami melangkah memberanikan diri untuk buka kedai yang kedua kami di Kuantan. Mendapat sambutan yang begitu baik sehingga kami buka cawangan ketiga kami di Jengkok. Dan kami mengambil satu langkah berani dengan cawangan ketiga kami, bangunan 3 tingkat. Yang paling besar pada waktu itu kami buka di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru, mendapat sambutan yang begitu memberangsangkan, luar daripada jangkaan kami. Dan kami